Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Khabar semua sihat Siapa tak puasa turun tangan. Puasa ni satu nikmat sebenarnya. Tak semua orang dapat untuk berpuasa. Ada orang dapat puasa satu hari je tahun ni. Ada orang dapat puasa 2 hari, 3 hari. Semua ni nikmat Allah bagi dekat kita ni. Allah pilih. Bukan sebab kita tergabung, tak. Memang Allah pilih. Ada satu hamba Allah tu, Allah tak bagi langsung berpuasa selama 1 bulan walaupun dia sihat. Sebab apa? Mungkin sebab dosa-dosa yang dilakukan dalam hidup dan sebagainya. Macam-macam lah. Dan Allah nak uji dia masa waktu tu, macam mana kalau aku jauh daripada kau. Dan akhirnya bila kita jauh daripada Allah, insting kita sebagai seorang manusia, kita nak dekat balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah maaf lah, dah lama sangat tak buat kuliah sebab saya ada kerja-kerja kat luar yang tak dapat nak bagi komitmen kat sini lah. Tapi Alhamdulillah kita insyaAllah lepas ni kita akan konsisten mama. Semalam ada seorang sahabat saya, dia baru kehilangan seorang ayah. Dia penyakit lama dah, 2-3 tahun penyakit kanser dan sebagainya. Kakak ni dia kira mentor saya lah. Kira saya masuk dalam bidang government ni, dia lah mentor saya. Dia lah yang ajar saya, cikgu saya follow dia macam mana semua. Dan bila ayah dia meninggal ni, nampak lah dia punya keresahan tu. Tapi apa kelebihan ayah dia meninggal? Ayah dia meninggal semalam, hari Jumaat. Dan Jumaat ni orang husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Lepas tu meninggal pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diberkati Allah. Ada dalam satu hadis, cuma hadis tu di ulama tafsir kan sanad dia lemah lah. Bila orang meninggal pada bulan Ramadan, dia tak kena azab kubur. Dia tak ada azab kubur. Yang ketiganya, dia meninggal dalam keadaan yang sakit. Itu pun antara tanda-tanda husnul khatimah. Kenapa orang meninggal dalam keadaan sakit ni, meninggal dalam keadaan apa ni, dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Kerana sakit tu adalah penghapus dosa, kan? Allah bagi 2-3 tahun tu sakit untuk menghapuskan dosa. Kalau dah 3 tahun, silap-silap dia meninggal pada hari semalam tu, dah kosong dah dosa dia. Dia pergi seperti bayi. Allah menghapuskan dosa. Jadi kadang-kadang kita tengok orang tu ahli maksiat dan sebagainya, last di akhir hayat tu Allah bagi sakit yang dahsyat. Contoh HIV. Kita orang-orang biasa ni, saya lah kot, kita judge, tu lah kau dulu masa tengah sihat kau punya perangai macam mana kan. Tapi sebenarnya Allah Maha Pengasih, dia bagi sakit kat orang tu sebab dia nak bagi bila bertemu dengan dia tu dalam keadaan yang kosong dosa. Syurga lah ibu-ibu, tak ada apa lah kalau dah kosong dosa tu, syurga lah Allah nak bagi kepada kita. Dan bila kita seorang manusia ni meninggal, kita perlu pastikan orang yang meninggal tu mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa Nabi kata, laki itu mautakum la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mati dan sempat mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Kan bila kita dah lazab nak sebut la ilaha illallah payahan. Tapi dalam ingatan kita ingat pun dah, ulama kata dah dikira sebagai kita mengucap la ilaha illallah. Allah pun boleh juga. Kita pernah tengok orang accident, melanggar Allah, kan, ingat Allah tu, kan? Macam mana nak boleh sebut ingat Allah tu, boleh sebut Allah tu? Hari-hari kita sebut, kita lazimi dan
Setiap apa yang berlaku kita sebut Allah. Maka apabila berlaku satu benda yang terkejut, kita akan sebut Allah. Bukannya kita sebut Alamak, habis dah boleh. Sebab tu dalam kisah Nabi Yahya, minta maaf, Nabi Zakaria. Zakaria ke Yahya yang masuk pokok kena belah tu. Salah satu tu sama ada Zakaria ataupun Yahya. Yahya dia masuk dalam pokok dan orang gergaji dia nak bunuh. Bani Israel ni jahat. Dia setiap kali Nabi yang datang, Rasul yang datang tu, dia akan bunuh. Antaranya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ada dua kena bunuh. Nabi Yahya masuk dalam pokok dan dia gergaji dalam pokok tu. Orang ingat dia dah selamat dalam pokok tu. Dia masuk dalam pokok, pokok tutup lah, mujizat lah. Dia gergaji, dia sebut dia tak sebut Allah. Malaikat turun bagi tahu aku sebut Allah. Sebab Arash dah bergegar lah. Sebab aku tak sebut nama Allah SWT. Itu pentingnya menyebut nama Allah. Saya pergi Turki, yang itu saya pergi Istana Topkapi. Ada satu galeri tu, dia menunjukkan tulang Nabi Yahya. Tulang Nabi Yahya, dia orang simpan lagi dekat istana tu. Baik. Kesimpulannya, semua orang akan mati lah. Tak ada orang yang terlepas daripada mati. Ada ke yang orang hidup je? Tak ada je. Tapi kalau nama hidup tu adalah, contohnya Imam Nawawi, hidup 40 tahun tapi namanya tetap segar sampai sekarang ni. Itulah keberkatan hidup pula. Keberkatan hidup macam tu. So macam mana nak dapatkan keberkatan hidup? Antaranya tugas tulisan buku yang bermanfaat kepada masyarakat dan sebagainya. Kita nak bincang pasal fiqh puasa tau. Tapi sebelum tu saya nak kongsi berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnah fala yarfus wala yujhal wa in imru'u qatalahu aw syatamahu faqul fayaqul inni shaim marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufun thamin atyabu bihi al-misk yatruku syarabuhu wa ta'amuhu wa syahwatuhu min ajli asyamu li wa ana azibi wal hasanatu bi ashri amsalha. Hadis ni menyatakan berkenaan kelebihan berpuasa. Kita biasa dengar siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga berkenaan hadis puasa juga. Puasa ini adalah, maksudnya puasa asyamu junnah. Puasa ini adalah perisai. Perisai apa? Ulama tafsirkan perisai daripada api neraka. Yang pertama. Yang kedua, perisai daripada kita melakukan maksiat. Asyamu junnah fala yarfus wala yujhal. Janganlah kamu bercaci maki, janganlah kamu berkata kotor. Caci maki, contoh caci maki sana tak? Saya tak nak sebut lah. Janganlah kamu bercaci maki, janganlah kamu berkata kotor. Wa ini merubuka talahu. Kalau ada orang ajak korang bergaduh, fayaqulu, katalah aku berpuasa. Inni shaim marrataini. Aku berpuasa sebanyak 2 kali. Kalau ada orang nak ajak kita gaduh, kita bersabarlah maksudnya. Kata aku berpuasa. Kemudian walladhi nafsi biyadihi la khulufun as-saim atyabu mirrihi al-misk. Nabi SAW bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya aku bersumpah di atas nyawaku yang berada di tangannya, tangan Allah. Mulut orang yang berpuasa ini lebih baik daripada bau kasturi. Bau kasturi lebih baik daripada bau kasturi. Tapi di mana bau tersebut? Adakah semasa kita tengah berpuasa? Tidaklah, dekat syurga nantilah, ataupun lebih mulia lah maksudnya kat sini. Ni poin saya kat sini, saya nak bagi tahu lah. Bila kita berbuka puasa, kadang-kadang ibu-ibu masak makanan yang berasaskan kepada bau-bauan. Contohnya petai, gering, bawang putih dan sebagainya. Dan bagi tahulah dekat anak-anak tu, kalau dia nak datang solat jemaah tu, sebelum datang ke surau tu, gosoklah gigi dulu. Sebab bila solat berjemaah ni, kita duduk sebelah-sebelah. Kalau sembahyang tarawih tu 40 minit. Dan tiba-tiba kawan sebelah ni mulut berbau petai yang sangat wangi. Dan bila dia Allahu Akbar, okey lagi, tak keluar lagi bau tu. Bismillah, dia dah keluar dah. Bau wangi kat sebelah kawan sebelah. Dan dia perlu bertahan selama 40 minit. Jadinya sebelum datang ke surau,
suruhlah, ataupun kita sendiri, sama ada kalau paling ni pun berkumur-kumur lah, berkumur-kumur dengan cara yang paling maksimum, ataupun gosok gigi. Kalau tak confident lagi, pakai lamas. Memang tak keluar lah bau mulut tu. Sebab apa? Kita nak jaga kawan kita tu supaya dia boleh sama-sama dengan kita sampai habis solat tarawih dekat surau. Sebab apa? Kelebihan solat tarawih kat surau ni, seolah-olah dia dapat satu malam dah, apa ni, seperti biakimulan satu hari tersebut. Itu antara tanda-tanda kita mencintai sahabat-sahabat kita, mencintai sahabat-sahabat kita kerana Allah. Apa hadis Nabi kata? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidak beriman seorang pada kamu selagi mana kamu tidak menyayangi saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Jadinya kalau kita sayang kepada kawan kita, kita jagalah kita punya kebersihan diri kita. Saya bukan cakap kat sini, kat surau-surau lain lah yang saya pernah menghadapi kan, 40 minit bertahan dengan bau yang wangi tersebut kan. Dan Nabi SAW ada dalam hadis, apabila makan bawang, Nabi tegah untuk datang solat berjemaah. Dan solat berjemaah, kalau makan bawang pun dia tegah. Nabi tegah bukan tak boleh, Nabi suruh pergilah kumur-kumur, bersugi dan sebagainya. Kalau nak datang, buat macam tu dan solatlah jemaah bersama dengan sahabat-sahabat. Yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli. Kamu meninggalkan makan, minum dan syahwat kamu seperti kebiasaan. Ini yang paling penting. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ni hadis kursi tau. Nabi meriwayat hadis kursi ni, Allah mewahyukan kepada Nabi, Asyamuli, puasa ini untuk aku. Allah kata puasa ni aku punya dan aku yang akan balas. Puasa ni sangat special. Allah tak bagi tahu berapa pahala. Allah kata untuk aku dan aku akan balas ni. Dan saya pasti ini antara amalan yang umat orang Islam akan ramai masuk syurga sebab puasa. Sebab Allah yang balas. Allah takkan balas sikit-sikit, Allah akan balas yang maksima. Ikutlah, ikut macam mana dugaan masing-masing. Ada orang yang berpuasa dalam keadaan dia kerja sebagai pemandu Grab, panas, terik dan sebagainya. Mungkin pahala dia lebih daripada orang yang berpuasa duduk kat rumah, aircon penuh 16 darjah Celsius sampai pukul 6 petang. Berbezalah pahala dia. Tapi apa nak bagi tahu kat sini, Allah bagi pahala puasa ni, dia yang akan bagi. Berapa banyak tak tahu, wallahu alam. Tapi Allah yang akan balas. Maksudnya pahala yang sangat special untuk orang yang berpuasa. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan apa kebaikan kita lakukan, Allah gandakan 10 kali ganda, 10 kali ganda. Wallahu alam. Itulah antara kelebihan kita berpuasa, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan ulang gaji lah. Bukanlah kata belajar, ulang gaji lah. Sebab saya pun sama-sama ulang gaji juga dengan ibu-ibu. Baik, tentang fiqh berpuasa. Baik, boleh kita mula seslow macam itulah, soal-soal lepas tu jawab macam tu lah kan. Okay. Hukum berpuasa di negara yang siangnya panjang. Macam mana kalau hukum berpuasa di negara yang siangnya panjang? Macam mana? Contoh negara mana? Yang siang dia panjang, malam dia sejam je. Kat mana? Antara negara Norway, negara yang ada orang cakap aurora. Aurora tu aurora yang dekat langit yang warna hijau, warna oranye dan sebagainya tu. Iceland, Norway, negara-negara di sebelah dekat dengan Kanada punya atas. Negara-negara tersebut siang dia panjang tapi malam dia sejam je. Macam mana dia nak puasa? Adakah dia perlu berpuasa 23 jam? Ada macam mana? Cuba teka. Siapa boleh teka memang hebat kan? Ulama membahaskan kalau orang dalam keadaan negara macam tu, kita tak ada, kita Malaysia ni okey, standard je lah. Dia perlu ikut negara yang berdekatan dengan dia yang berpuasa ikut waktu standard. Contoh kalau Norway tu mungkin dia ikut US punya waktu, Norway dia ikut Britain punya waktu dekat berdekatan dengan dia. Maksudnya 10 jam ataupun 12 jam dan sebagainya, ikut waktu yang berdekatan. Ataupun dia ikut waktu berbuka puasa di kota Mekah. Itu dua pendapat ulama. Maksudnya buka puasa waktu berdekatan, negara yang berdekatan dengan dia, ataupun ikut waktu di kota Mekah. Kita tahu ni, sebab kita kan tahu tiba-tiba akak pergi Norway, tiba-tiba akak pergi Iceland. Yang lepas tu bila puasa kat situ, macam mana lah Ustaz nak bagi tahu pula puasa 23 jam ke? Oi,
Tumpoi ke 23 jam tak boleh tahan tu. Antaranya lagi tempat di kutub utara dan kutub selatan. Okay. Baik, berkenaan niat sahur, perlukah kita memperbaharui niat setiap malam? Okey, macam mana niat berpuasa? Nama itu Saumul Wadin an adai fardhi Ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Kalau niat sebulan berpuasa, sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dia dah baca kan masa awal-awal hari tu. Ulama kita suruh kita baca niat 1 bulan dulu. Sebab apa? Takut hari-hari seterusnya kita lupa. Tapi kalau kita ingat lagi baguslah. Sebagian ulama membolehkan niat berpuasa sebulan pada malam pertama Ramadan sebagai langkah berjaga-jaga seandainya kita lupa. Namun dalam masa yang sama tetap wajib berniat puasa setiap malam. Kalau kita dah berniat 1 bulan, kita tertinggal 1 hari, puasa kita dikira sebagai puasa yang sah. Tapi kalau kita tak berniat 1 bulan, adakah bila kita dah bangun sahur tu kita dikira tidak berniat untuk semasa berpuasa? Persoalan, kita tak niat 1 bulan, tapi setiap hari kita bangun sahur untuk berpuasa, adakah dikira itu sebagai niat puasa? Ni saya jawab kat sini. Hadis daripada Hafsah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat pada malam sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya pada hari tersebut. Ulama menyatakan bahawa seseorang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan hendaklah berniat puasa pada waktu malam dengan menghadirkan niat dalam hati. Dalam hati, faham? Maksudnya dalam hati kita, esok puasa lah, ataupun kita esok sahur. Takkan sahur, esok aku sahur sebab aku nak raya kan. Mesti esok aku puasa sebab aku sahur sebab aku nak berpuasa kan. Bila kita menghadirkan niat dalam hati pun dah dikira sebagai niat puasa. So tak perlulah baca wah itu sampai habis kan setiap hari. Orang yang bersahur dengan tujuan untuk berpuasa bukan kerana sarapan pagi, dia sahur bukan sebab sarapan pagi, sudah dikira sebagai niat kerana terdetik pada fikirannya untuk berpuasa bersama dengan perbuatan yang mendorong untuk berpuasa, iaitu bersahur. Faham Maksudnya terdetik niat dan kita bersahur tu sebab kita nak berpuasa sepanjang hari, dah dikira sebagai niat puasa. Jadi janganlah panik. Saya pernah jumpa masa saya belajar dulu, kenapa tak berpuasa? Sebab tak niat. Dia tak faham tentang perkara tersebut. Lepas tu ada juga saya jumpa hamba-hamba ni, ni cerita kelakar lah pasal yang tadi tak basuh gigi tu. Kenapa kau tak basuh gigi? Kan makruh. Sebab kita bila bersembang orang kan kita nampak orang itu punya gigi tak basuh gigi, macam mana penuh dia punya kotoran-kotoran tu kan. Dia kata makruh. Mana lagi penting, menjaga kebersihan diri ke ataupun buat perkara makruh? Kebersihan lah benda tu makruh, tetap sah juga puasa kita walaupun makruh. Tapi itulah, kalau boleh bangun sahur basuh gigi terus lah. Kalau tahu dah makruh waktu lepas sahur tu dah makruh, sebelum habis waktu kita basuh gigi siap-siap. Tapi ibu-ibu ni saya tak kisah, sebab semua orang bangun pagi-pagi untuk siapkan sahur. Yang risau ni lelaki lah, sebab relax tiba-tiba bangun dah azan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan bersahur? Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, bersahur kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Ulama bahagikan keberkatan sahur ni ada 2, iaitu keberkatan syar'iyah, iaitu keberkatan yang mengikut sunnah Nabi SAW, yang menyebabkan kepada berzikir, berdoa, istighfar pada waktu sahur adalah waktu mustajab untuk berdoa. Waktu sahur ni adalah waktu mustajab untuk berdoa, sebab waktu akhir-akhir waktu tahajud. Kita pun tahu kan, akhir waktu tahajud ni waktu mustajab untuk berdoa. Keberkatan badaniah ni diri kita lah, keberkatan untuk diri kita sendiri. Apabila bersahur akan memberikan tenaga pada badan dan menguatkan semangat untuk kita berpuasa sepanjang hari. Ada 2 lah ulama beritahu. Keberkatan syar'iyah sebab kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan waktu sahur itu waktu mustajab untuk kita berdoa. Doalah masa waktu tu, ya Allah, kau berilah kejayaan kepada anak aku di dalam dunia dan akhirat. Contoh, kau berilah aku masuk dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Nabi suruh kita berdoa, minta syurga Firdaus bukan minta syurga saja. Nabi kata minta syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus.
mintalah pada waktu sahur dan waktu apa lagi satu lagi waktu yang mustajab untuk kita berdoa pada bulan Ramadan. Sebelum kita berbuka puasa, sebelum buka puasa berdoalah. Kita kena paksa anak-anak kita untuk berdoa. Sebab kalau kita tak paksa, daripada sekarang dia tak faham keberkatan waktu sebelum buka puasa tu. Janganlah kita biarkan anak-anak kita tengok Korean drama sebelum berbuka puasa, membuang masa. Rugi. Ada waktu yang memang dah khusus yang Allah bagi sebelum berbuka puasa, waktu mustajab doa. Maka suruhlah mereka berdoa sebelum berbuka puasa. Okey, apa hukum tidak berpuasa? Puasa orang yang tidak bersahur dikira sah dan tidak perlu diganti. Bersahur menyebabkan memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berpuasa ini membezakan puasa orang Islam dan puasa orang bukan Islam. Kenapa membezakan? Orang bukan Islam dia tak ada sahur. Orang India dia berpuasa berjam-jam, dia tak ada sahur. Tapi orang Islam dia berpuasa dimulai dengan sahur. Jadi bila kita bersahur ni membezakan kita dengan orang bukan Islam dan ada keberkatan kat situ. Baik, apakah hukum orang yang tersalah waktu bersahur? Contoh, orang ni dia ingat macam sekarang subuh 6.20, 6.18. Dia rasa macam masih waktu sahur lagi ni. Dia tak tengok jam, dia bangun-bangun dia rasa masih waktu sahur lagi ni. Dia yakin, confident, yakin. Jadi dia pun bersahur. Adakah dia perlu menggantikan puasa dia? Sebab ikut waktu dah lebih waktu daripada subuh, tapi dia makan juga. Sebab dia kata dia yakin belum lagi waktu waktu imsak boleh sahur lagi, waktu subuh belum lagi masuk waktu subuh. Apakah hukum dia? Adakah dia perlu menggantikan puasa dia tadi sebab dah terlebih waktu sahur? Agak perlu tak? Dia ni tempat dia tak ada jam. Contohlah ni cerita orang dulu sama dulu saya rasa ni. Tempat tak ada jam, dia just tengok dekat langit tu dah ada fajar benang, fajar putih ke belum. Dia rasa macam belum lagi ni, belum masuk subuh lagi ni. Dia pun makan cepat-cepat, dia pun terus solat subuh. Tapi sebenarnya waktu tu dah subuh dah. Cuma dia rasa dia yakin waktu tu masih lagi sahur, waktu boleh sahur dan belum lagi masuk waktu subuh. Adakah dia perlu gantikan puasa dia tadi sebab terlebih waktu? Ulama menyatakan tak perlu gantilah kat sini. Sebab dia berada dalam keadaan dia yakin dan dia tak ragu-ragu masa waktu tu. Tapi kalau dia sengaja dia bangun tidur terlambat, dia pun belum lagi ni, dia saja jam ada ni kat dinding tapi tak nak tengok jam, dan dia pun bersahur sebelum subuh, sebelum waktu waktu subuh tu bersahur, waktu subuh dah masuk. Ulama kata dia perlu ganti lah sebab dia macam sengaja. Ni orang cerita yang tak sengaja yang tak sengaja. Ataupun tiba-tiba dia bangun pagi jam bateri habis. Jam bateri habis tak tahu berapa dan sebagainya. Dia pun yakin masih lagi waktu, dia pun bersahur. Okey, puasa ni bermula daripada waktu imsak ataupun waktu subuh? Puasa ni bermula daripada waktu subuh. Imsak ni sekadar waktu untuk kita berjaga-jaga saja. Berjaga-jaga maksudnya hati-hatilah masa waktu tu. Waktu imsak ni 10 minit sebelum masuk subuh. Baik. Bagaimana kalau seorang lelaki atau perempuan ni pada malam tu dia melakukan hubungan suami isteri dan pada pagi tu dia perlu mandi wajib? Adakah kalau dia mandi wajib selepas waktu subuh puasa dia sah ataupun tidak? Baik. Nabi SAW menyatakan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah bangun pagi dalam keadaan berjunub kerana jima pada malamnya, lalu baginda mandi wajib dan meneruskan puasa. Maksudnya sah lah, tak ada mengganggu puasa kita lah. Hukum puasa orang yang melewatkan mandi wajib sehingga terbit fajar adalah sah dan tidak perlu diganti. Maksudnya kalau kita lepas subuh pun kita baru nak mandi wajib, puasa kita dikira sah dan tidak perlu menggantikan puasa tersebut. Namun disunatkan untuk mandi sebelum subuh. Okay.
Tak kita ajar kepada anak-anak kita, buang ibu-ibu. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nak cerita perkara membatalkan puasa, tahu kan? Boleh kan? Puasa seorang akan batal apabila dia melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Namun jika berlaku tanpa sengaja, terlupa atau dipaksa, maka puasanya tidak terbatal. Maksudnya apa-apa benda yang kita buat secara sengaja, batal. Apa-apa yang tidak sengaja, terlupa, tak batal. Apa maksudnya? Contohnya kalau kita termuntah, tak batal lah. Tapi kalau kita saja korek tekak, muntah, batal. Terminum, tak. Semua yang semua tak. Terlupa, bangun-bangun tidur terlupa minum teguk air. Tapi itu dah puasa hari ke-28 dah. Itu dah macam pelik dah tu. Ya. Azan Pakcik nak saya jawab main-main ke betul-betul? Dia boleh telan hari tu. Dia boleh telan tapi dia ganti puasa. Tak boleh dia keluarkan lah. Tak boleh dah habis dah. Dia macam ni, memang ada perbahasan ulama. Ada pandangan sahabat kata kalau dah masuk dalam mulut boleh telan dan sebagainya. Tapi pandangan yang paling selamat dalam mazhab Syafi'i, kalau dah azan kena keluarkan balik. Dia mungkin ikut pandangan daripada Sayyidina Umar, saya rasa. Dia yang penting kena belajar lah, kena tahulah pandangan apa yang dia gunakan. Kalau dia ada asas, bolehlah dia teruskan. Tapi kalau kita belajar, kita perlu memuntahkan balik lah. Baik, 8 perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan dan minum secara sengaja, sama ada banyak atau sedikit. Contoh, solat subuh, kita solat subuh, tiba-tiba ada nenas tersekat dalam gigi kita berlubang, nenas. Kita pun masa tengah solat ni ada nenas ni, kita pun makan. Batal puasa walaupun dalam mulut. Kedua, memasukkan sesuatu dalam rongga badan yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, dubur dan kubul. Ni kalau saja sengaja memasukkan. Ulama bagi pandangan kat sini, memasukkan ni sampai permukaan. Contoh kalau korek telinga tu sampai dinding telinga tu. Tu contoh dia lah. Kalau korek hidung sampai dinding hidung, macam tu. Kalau dekat luar-luar tak batal lagi lah. Seterusnya, muntah dengan sengaja, bersetubuh walaupun tidak mengeluarkan mani. Bersetubuh pada bulan Ramadan walaupun tidak mengeluarkan air mani tak membatalkan puasa. Kalau bersetubuh pada bulan Ramadan, kena apa? Kenapa dia punya hukuman denda dia? Kena qada puasa dan juga kafarah. Kafarah ni apa? Yang pertama, membebaskan hamba, dah tak ada lah. Tak ada dalam zaman ni. Yang kedua, menggantikan 2 bulan berturut-turut. Tak boleh hari ni buat, esok tak buat. Esok buat, tak boleh tak buat. Yang ketiga, memberi makan. Ni atau dia pilih salah satu. Atau dia bukan buat semua. Atau memberi makan 60 orang miskin. Kebanyakan orang zaman sekarang bagi makan 60 orang miskin lah. Saya rasa tak ada orang yang mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu sangat hebat lah. Seterusnya, keluar darah haid dan juga nifas, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Seterusnya, pengsan dan mabuk sepanjang malam. Okay. Seterusnya, gila dan murtad. Pagi elok, tiba-tiba tengah hari dia dah gila ataupun murtad, pun terbatal puasa. Baik, adakah batal puasa kita apabila kita menggunakan ubat titis air mor tu dekat mata kita? Berdasarkan pada pendapat mazhab Imam Syafi'i, memasukkan ubat titis ke dalam mata tidak membatalkan puasa walaupun dapat dirasakan kesannya apabila memasukkan air tersebut ke dalam mata. Hal ini kerana mata tidak dikategorikan sebagai ruang yang terbuka. Puasa akan terbatal jika sesuatu masuk ke dalam ruang yang terbuka. Mata, dia tak ada ruang terbuka. Yang ruang terbuka, hidung, telinga, kubul, dubur, mulut. Mata, kalau titis air mor kat mata, tak batal puasa, boleh teruskan puasa. Tapi kalau titiskan air mor kat mata, dia meleleh, pergi ke mulut, masuk kat mulut kita, minum, batal tak?
Okey. Ini untuk anak muda yang suka pakai earphone kat telinga kan. Dia kan memasukkan dalam rongga terbuka. Adakah ianya membatalkan puasa? Imam An-Nawawi menyebutkan jika dititik sesuatu dalam telinga lalu sampai ke bahagian melebihi gegenang telinga, maka membatalkan puasa. Maksudnya kalau kita ambil air, titik, dan air tu masuk, kita rasa sampai kat gegenang telinga kita, batallah puasa kita. Tapi kalau earphone, apa ni? Earbud ke apa benda tu, dia kan dekat luar saja, so tak membatalkan puasa. Kalau pakai earphone, tapi earphone tu masuk dalam sampai kena kat gegendang telinga, batal tak puasa? Batal. Dia punya syarat jangan sampai ke, orang cakap, dinding rongga tu lah. Kalau kat telinga sampai ke gegendang telinga lah. Kalau hidung sampai ke hujung hidung. Itu dia punya syarat-syarat lah. Okey, adakah menelan air liur membatalkan puasa? Adakah membatalkan air liur membatalkan puasa? Menelan air liur termasuk dalam perkara umur balua, kebiasaan. Maksudnya kalau kita tak telan air liur macam mana pula? Memanglah masa time kecil-kecil tu takut nak telan air liur kan, takut batal puasa. Padahal benda tu tak membatalkan puasa pun. Sebab manusia perlu menelan air liur. Tapi ulama membuat hukum, memberi pandangan kat sini. Kalau kita kumpulkan air liur kita dalam mulut, kumpul sampai banyak, lepas tu kita telan, batal puasa. Tu kumpul, maksudnya kita kumpul sampai yang penuh, lepas tu kita telan balik, batal puasa. Tapi kalau air liur sikit, boleh telan terus. Saya budak-budak saya pernah buat macam tu ni. So saya faham apa dia punya perasaan tu. Macam minum air ke rasanya. Kalau dah besar ni fikir geli lah benda tu. Dia kumpul dan dia minum air, batal puasa. Okey. Kita tengah masak goreng sedap. Terkeluar air liur kat sini, lepas tu kita pun balik. Batal tak puasa kita? Tak, air liur kita. Boleh keluar okey, dapat tu. Apa-apa yang keluar pada mulut, kalau kita sedut balik batal puasa. Tapi kalau benda tu masih dalam mulut kita, tak membatalkan puasa. Okey, apakah hukum kita berbekam dan menerima darah ketika berpuasa? Boleh tak kita nak berbekam dan kita menerima darah semasa kita tengah berpuasa? Sebab kita bekam dekat luar kan, kulit kan, dia tak masuk kat hidung, tak masuk kat mulut. Jadinya boleh. Cuma bila kita nak derma darah tu, kebiasaan doktor katanya awak dah makan ke belum. So biasa tak lepas lah, kita berpuasa kan. Berbekam boleh. Sebab ada dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW telah berbekam dan bagi dia berpuasa. Nabi berbekam dan Nabi berpuasa. Maksudnya boleh lah, waktu kita berpuasa kita berbekam. Jumhur ulama menyatakan bahawa berbekam ketika berpuasa adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Aktiviti ini dikiaskan dengan menderma darah. Tapi ulama mensyaratkan kalau kita derma darah waktu puasa tu jangan sampai menjejaskan kesihatan kita. Contoh apa? Bila kita tak makan, kita derma darah, kebiasaannya kebiasaan lah. Jadinya kalau dah memudaratkan diri kita tu, tak boleh lah nak buat berbekam ataupun derma darah. Tapi kalau emergency macam mana? Negara kita perang, lepas tu kawan-kawan kita ramai meninggal dan ada kawan kita yang sakit, memerlukan darah, kita berpuasa ni terpaksa nak derma darah juga. Boleh lah waktu tu, darurat. Tapi kalau saya saja, bang, dia kita pergi derma darah hari ni, lepas tu pengsan, tak boleh lah. Ulama kata tak boleh sampai memudaratkan diri sendiri. Baik, apakah hukum berenang dan menyelam ketika berpuasa? Ada ke sini suka berenang waktu puasa? Budak-budak ada ke? Mandi lama-lama ke tak ada? Mandi lama. Okey, aktiviti berenang dan menyelam, kalau air masuk ke dalam rongga terbuka sampai rongga terbuka sampai dinding itulah, dinding rongga tu, hukumnya adalah haram, tak boleh lah, membatalkan puasa.
Tapi kalau kita menyelam dan kita berenang, tak masuk ke mana-mana rongga kita, tak masuk telinga, tak masuk hidung, kita tutup betul-betul semua, tidak membatalkan puasa. Macam mana cara tak nak bagi air masuk dalam rongga-rongga terbuka? Pakailah mask yang scuba punya mask tu, lepas tu telinga tutup telinga kan, so tak masuk dalam rongga. Cuba bila kita buka mulut, masuklah air dalam mulut. Tapi kalau orang tu bekerja sebagai nelayan, dia ada kelonggaran sikit, sebab itu kerja dia. Tapi kalau kita sengaja membatalkan puasa kita. Baik, seterusnya, apakah hukum bermesra bersama dengan pasangan pada bulan Ramadan? Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini aku telah melakukan sesuatu yang berat. Aku telah mencium dalam keadaan aku berpuasa." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Apa pendapat kamu sekiranya kamu berkumur-kumur dalam keadaan kamu sedang berpuasa?" Apa hukumnya kita berkumur-kumur ketika berpuasa? Batal atau tidak berpuasa? Tidak membatalkan puasa. Samalah dalam keadaan ni, kalau kita bermesra dengan suami kita ataupun isteri kita, sekadar mencium, tidak membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Kalau bersetubuh, batal puasa. Hukum bermesra bersama pasangan pada siang hari adalah makruh bagi sesiapa yang terangsang syahwatnya. Makruh ni itulah dekat-dekat haram lah. Manakala tidak makruh bagi orang yang mampu mengawal nafsunya, mustahil lah. Dan mesra-mesra tak ada syahwat tu, saya rasa mustahil lah, kecuali orang yang dah tak ada nafsu lah. Sekiranya seseorang itu bermesra-mesra dengan isterinya lalu terkeluar air mani, maka terbatal puasa dia. Mesra-mesra terkeluar air mani, batal puasa. Jadi ulama kata meninggalkan perkara tersebut adalah lebih baik. Jadinya kalau nak mesra-mesra sekadar salam, peluk, cium, tak apalah. Tapi kalau dah sampai lebih daripada tu, makruh. Kalau dah terkeluar air mani, batal puasa. Kalau bersetubuh, batal puasa. Baik, hukum terkeluar air mani semasa tidur, semasa waktu puasa. Daripada Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, tidak terbuka batal puasa sesiapa yang muntah, tidak juga kepada sesiapa yang bermimpi, dan tidak juga kepada sesiapa yang berbekam. Maksudnya kat sini, kalau ada anak ataupun cucu-cucu, ibu-ibu yang mimpi basah, terkeluar air mani semasa tidur, tidaklah terbatal puasa. Dia boleh teruskan puasa sebab perkara tersebut tanpa sengaja. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani sendiri, batal puasa. Baik, seterusnya, termuntah disebabkan memakan ubat buang angin ketika berpuasa. Orang ni dia makan ubat buang angin ketika berpuasa, lepas tu dia termuntah. Apakah hukum dia? Abu Hurairah radhiyallahu riwayatkan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang muntah dengan tidak sengaja, dia tak sengaja lah sebenarnya, maka tiada qada baginya, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka harus menggantikan. Orang tadi ni makan ubat tahan muntah, mestilah dia dengan niat dalam hati dia, aku tak nak muntah, dia bukannya nak muntah. Jadi bila dia termuntah, tak perlu mengqadakan lagi puasa dia, dia teruskan je puasa dia. Tapi kalau orang tu dia makan ubat sebab dia memang nak muntah, jadi kena ganti puasa semula. Baik, apakah hukum menggunakan gincu dan pelembab bibir semasa berpuasa? Apakah hukum dia? Boleh tak? Boleh. Sebab akak pakai macam tu kan, kemam-kemam kan. Tak masuk mulut kan? Okay. Hukum memakai gincu atau pelembab bibir di siang hari pada bulan Ramadan adalah makruh dan tidak membatalkan puasa. Dia makruh saja, dia tak membatalkan puasa. Namun sekiranya ditelan rasa, gincu tu ada rasa strawberry, kita tertelan rasa gincu tu terasa strawberry dekat tekak kita, batal lah puasa kita. Baik, perbuatan memakai gincu untuk memperlihatkan kepada orang lain dalam keadaan berlebih-lebihan adalah amat tidak digalakkan dalam Islam.
kecuali berhias untuk diri sendiri ataupun memperlihatkan kepada suami. Baik, saya pergi laju sebab soalan-soalan je. Kita nak apa? Refresh je kita punya memory. Okey, apakah hukum mengambil suntikan ketika berpuasa? Macam hari tu kita ambil vaksin masa bulan puasa, batal tak puasa kita? Tidak batal sebab dia tak masuk rongga-rongga terbuka. Okey, ulama bagi tahu kat sini, kalau macam vaksin tu untuk kesihatan, tapi kalau orang mengambil suntikan yang mengandungi nutrisi pemakanan, kan ada suntikan yang untuk injek, nak bagi masukkan makanan, kalsium tu semua dalam badan kita kan, hukum dia adalah haram. Tapi kalau untuk kesihatan boleh. Ibu mengandung dia suntik apa saya tak tahu dia nutrisi kan? Kalau nutrisi kat sini dia membatalkan puasa lah. Yang mengandungi nutrisi atau makanan membatalkan puasa. Tapi kalau ubat tidak membatalkan puasa. Ubat tak. Dia, saya tak rasa pun klinik tu akan bagi kalau tak memudaratkan. Mesti ada sebab dia bagi tu. Kalau benda tu dah terlampau bahaya, dia bagilah untuk ibu. Sebab kita boleh minta dekat dia. Macam tu Kita check apa dia punya kandungan kak. Mungkin tu ubat. Kalau nutrisi pemakanan membatal, tapi kalau ubat tak membatalkan puasa. Tapi kalau kata masuk dalam rongga mulut kita, dia injek kat dalam tekak kita, batal lah puasa sebab memasukkan sesuatu dalam badan. Tapi kalau kat luar-luar ni tidak membatalkan puasa kecuali kita diinjek dengan pemakanan dan nutrisi. Contoh, dia dah blender makanan, carrot, susu semua masuk kat dalam injection, masuk dalam badan kita, batal lah puasa. Tapi kalau ubat tidak membatalkan puasa. Adakah pingsan kerana dibius membatalkan puasa? Yang pertama, dibius dan pingsan keseluruhan hari puasa. Tidak sah puasa orang yang dibius kemudian pingsan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Daripada subuh sampai terbenam sampai maghrib dia pingsan, maka tak sah puasa orang tersebut. Maka wajib digantikan puasa. Tapi kalau orang tersebut dia sedar sekejap, sah puasanya. Mereka yang dibius pingsan hanya separuh hari. Maksudnya kalau dia ada sempat lah separuh hari dia bangun, sah puasa dia boleh teruskan puasa, dah tak payah ganti puasa dia. Baik, seterusnya. Kalau belum puasa cabut gigi, dia kena bius kan? Dia kena bius kan? Sekejap. Kalau macam kita dah okey ke? Tapi kalau benda tu sengaja, batal lah. Nanti saya confirm balik. Saya pun tak pernah dapat soalan ni. Nanti saya check balik. Lagi satu, kalau betul lah apa yang kita kerja seperti waktu puasa dan masuk ke sampai apa batal. Itu batal tak? Memasukkan dalam rongga batal. Doktor yang buat, kan doktor lain tak pada tahu. Yelah, kalau tunggu appointment lagi, dia tangguh lagi 2 bulan ke? So itu je waktu yang ada, kita kena ganti puasa kan. Baik, ada soalan pasal sebelum kita pergi kepada fadilat membaca Al-Quran pula? Ada? Ada tak? Tak ada? Baik, apakah hukum kita memakan makanan yang dijual oleh pelaku maksiat? Kita bulan puasa kat bazar Ramadan, tiba-tiba kita jumpa seorang tu, kita tahu dia ni memang pelaku maksiat. Apakah hukum kita membeli makanan daripada pelaku maksiat pada bulan Ramadan? Apakah hukum dia? Jawapan dia, kalau makanan tu halal dan thayyiban, maksudnya kalau kita memang yakin bersih dan halal, bolehlah kita makan. Tapi ulama tasawuf kata kalau kita nak menjaga hati kita, kita elakkan daripada membeli daripada orang-orang pelaku maksiat. Dia tak adalah sampai haram. Ulama kata boleh kalau makanan tu halal dan thayyiban. Tapi saya rasa zaman sekarang ni semua orang Islam tahu pasal halal tu, InsyaAllah.
Macam mana? Dia mengambil barang berada itu, ada orang yang sedangkan orang yang hilang budaya dia buat, dia buat sikit kan. Kalau makanan tu halal dan bersih, kita boleh beli daripada dia. Sebab Walaupun dia dia berlaku maksiat. Sebab sekarang ni kita kena tengok macam tu lah. Sebab kalau kita pergi beli makanan dekat fast food pun, kita beli kedai mamak lah, kita pun tak tahu dia tu macam mana kan. So kita tengok halal dan bersih, kita boleh beli lah, tak ada masalah. Cuma ulama tasawuf kata untuk menjaga hati kita, elakkan. Tu untuk orang yang berhati-hati lah. Tapi kalau tak ada pilihan, contohlah dekat kawasan ni memang ada seorang tu je orang jual makanan, so belilah dekat dia, tak ada masalah pun. Dan tidak membatalkan puasa kita, dan tidak mengurang apa puasa kita. Okey, apakah hukum kita memakan buka puasa hadiah daripada orang rakan yang bukan Islam? Ada kawan kita bukan Islam, dia bagi, inilah itulah masak untuk you lah, nasi ayam masak merah, makanan untuk berbuka puasa, you makan tau. Kita pun ambil, boleh tak kita nak makan? Kita puasa ni. Tadi orang lakukan maksiat pun kita tak nak makan dah. Macam mana tu? Okey, ulama bagi tahu kat sini sama juga. Kalau halal thayyiban, maksudnya halal dan bersih, kita boleh makan. Halal dan bersih maksudnya kalau ayam tu sembelih lah, lepas tu bersih, makanan tak ada minyak, bukan menggunakan minyak babi dan sebagainya, bolehlah kita makan. Tapi kalau makanan tu memang tidak bersih dan tidak halal, contoh, I bagi you 4 kutir lah untuk you buka puasa, haram kan? Tak boleh lah. Dia bila syak ni kak, bila syak ni, was-was ni, kita bagilah kat orang lain. Sebenarnya macam tu. Tapi Ustaz, biasa kalau orang Islam ni kita was-was, walaupun dia yakin benda tu, dia tahu kita orang Islam kan, kita tak makan benda kan. Dia yakin nak bagi kita, tapi kita was-was sebab dia bukan Islam. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Halal tu satu bahagian, haram ni satu bahagian, dan pertengahan tu ada yang was-was. Ni yang mutasyabihat ni, yang kita was-was ni. Jadi bila kita was-was ni, kita elakkan lah. Kita ambil yang kita yakin saja. Okay, faham Kalau kawan kita Cina tu baik, you masak guna apa I guna minyak cap burung, okey lah. Dia bagi tu minyak cap burung, makan je lah. Sebab hukum ni berdasarkan kepada zon, kepada sangkaan kita. Tapi asal dia kata dia masak sebab orang tak ada bersuci, tak ada percaya. Dia kata orang Kristen itu tak ada yang bersuci tu tak, jadi orang masak tu tak beda. Tu macam saya bagi tu tadi kak, ulama tasawuf kata kalau berlaku maksiat, orang yang berhati-hati dia elakkan lah. Sama lah dalam keadaan ni. Kalau akak seorang yang berhati-hati, akak elakkanlah benda tu. Mungkin akak boleh sedekahkan kepada jiran bukan Islam di sebelah rumah lagi, macam tu lah cara dia, supaya kita tidak menyakitkan hati otak orang yang bagi tadi tu. Orang bagi kita ambil, tapi kita minta anak kita bagi dekat jiran yang bukan Islam yang lain untuk terima makanan tersebut, supaya kita berhati-hati. Okey, fadilat memakan 7 biji kurma ajwa Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada waktu pagi, pada hari tersebut. Berdasarkan kepada hadis ini, kurma yang mempunyai kelebihan bagi menghindari racun dan sihir adalah khusus buat kurma ajwa di Mekah, di Madinah. Kurma ajwa Madinah 7 biji itu khusus untuk kurma ajwa daripada Madinah. Tapi kalau dia kata kurma ajwa daripada contoh Palestin ke, daripada Iraq ke, tak termasuk dalam ni, dalam hadis ni. Sebab Nabi bagi tu kurma ajwa Madinah 7 biji tu. Walau bagaimanapun, janganlah kita meninggalkan fadilat dan kebaikan dalam mengamalkan sekalipun bukan kurma ajwa Madinah. Maksudnya kalau kita nak amalkan, tetap dapat pahala sebab Nabi bagi tu kurma ajwa. Walaupun dalam hadis ni mengkhususkan kurma ajwa Madinah. 7 biji kurma dapat menghindari racun sihir pada hari tersebut. Dahsyat Maksudnya kalau orang ada yang kena sihir ni, makan kurma ajwa Madinah 7 hari setiap hari, InsyaAllah kena yakin lah. Kalau buat tu, kalau jadilah, tak jadi pun nak buat macam mana? Tak yakin dia apa lah.
Sebab semua benda ni kena yakin lah Allah yang memberikan kesembuhan, insya-Allah benda tu akan sembuh. Baik, cara-cara membaca doa ketika membuka puasa. Apa doa membuka puasa? Apa doa membuka puasa? Apa tak? Yang kita selalu baca adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca sejurus lepas buka, bukan sebelumnya. Maksudnya bila nak berbuka baru baca lah, bukan sebelum tu kita dah baca awal-awal tayat. Azan baca buka puasa. Okey. Boleh baca bismillah tak? Kena baca bismillah lah. Bismillah lah, kalau tak setan join kita makan. Apa maksudnya? Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Itu dia punya maksud dia. Tapi saya rasa semua ingat sebab selalu dengar kat TV betul. Okey. Seseorang berbuka puasa tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca bismillah je. Bismillah je. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim, makan terus. Boleh tak? Dia tak baca Ar-Rahmanir-Rahim, baca bismillah je. Bismillah, makan terus. Daripada Umar bin Abi Salamah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling hampir denganmu. Sebaik-baik lafaz baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dah lapar sangat juga baca lah bismillah, makan terus. Boleh, dia tak ada masalah pun. Baik, hukum meniup makanan dan minuman yang panas. Dalam hukum syarak, tidak boleh meniup makanan dan minuman yang panas kerana termasuk dalam kategori tidak beradab. Hukum asal menghembus atau bernafas di dalam bekas makanan dan minuman adalah harus, namun ia menjadi makruh apabila dalam keadaan berikut. Yang pertama, sekiranya dibimbangi air liur dan nafas akan mengotori makanan dan minuman. Kedua, perbuatan tersebut menimbulkan rasa tidak senang orang yang berkongsi dengan bekas kita. Kita kongsi satu bubur ni dengan kawan-kawan kita, tapi kita tiup nak bagi sejuk, kan? Orang tengok, memang aku tak makan dah bubur ni, kan? Itu tak boleh. Menampakkan sikap gelojoh dengan meniup makanan supaya makanan cepat sejuk. Sebab apa Nabi larang kita untuk tiup makanan? Sebab ada dalam kajian saintifik, air liur kita ni ada banyak bakteria tau. So bakteria tu masuk dalam makanan, dia mengotorkan makanan. Sedangkan makanan tu dah bersih lah. Itu sebab-sebab dia lah. Yang kedua, orang-orang berkongsi makanan dengan kita gelilah. Dia tiup dekat lauk-lauk yang ada dekat depan kita apa semua. So memang yelah, kita senduk makanan, kan? Kita makan makanan ada orang tu termasuk nasi ke bekas makanan dekat lauk tu pun kita dah tak nak kongsi, kan? Apalah lagi kalau tiup makanan kita, kan? Nak tanya Ustaz. Habis bagaimana kalau orang kek tu? Potong kek, kan? Yang kek tu potong makan. Wah, tu tak betul, Mama. Dia sama lah tu. Ya? Dia makan. Tapi kalau kita rasa tak geli, kita makan je lah. Dia ada pandangan guys tu kena potong kek ni. Ada sebahagian ulama kata benda tu potong kek dan meniup lilin. Ada sebahagian kata haram. Ada sebahagian kata kalau kata dia bukan berniat untuk mengikuti amalan agama lain, tak haram. Tapi kalau maksudnya tiup lilin tu, tiup lilin lepas tu dah orang lain yang makan tu rasa tak geli, tak apalah. Tapi kalau orang lain kata geli, tak boleh lah buat benda tu. Baik, Nabi SAW apabila berbuka puasa, dia akan berbuka dengan memakan kurma basah dan juga dengan seteguk air. Apabila tiada rutab ataupun kurma, Nabi akan berbuka dengan air seteguk. Maksudnya Nabi apabila buka puasa, dia akan mulakan dengan makan kurma dulu. Kurma, kat sini kata kurma basah. Kalau tak ada kurma basah, Nabi akan berbuka dengan kurma kering. Biasa kan, kurma basah tahu kan? Kurma basah tu, kalau tak ada, Nabi berbuka dengan kurma kering. Kalau tak ada, Nabi berbuka dengan air seteguk. Ya tak? Kat tangan
Dia rutuk lah, nama dia rutuk. Kalau akak pergi kedai dia tulis rutuk dia yang tu lah. Kebiasaan dia macam warna oren-oren sikit. Oren-oren sikit. Dia macam fresh lah rutuk. Dia bila kita makan tu terasa air kat dalam tu, rutuk tu. Sekarang ni kedai-kedai Arab ada banyak lah jual rutuk tu. Sebab apa kita kena mulakan berbuka puasa kita dengan makanan manis? Ini saya tanyalah. Ini kajian saintifik yang saya baca lah. Badan kita ni, dia bila kosong, kita kena masukkan benda manis dulu supaya dia keluar enzim-enzim tu untuk menstabilkan kita punya gula dalam badan kita. Lepas dah masukkan benda manis, boleh kita makan, boleh badan kita stabil. Sebab tu kita kena mulakan, kita digalakkan untuk mulakan dengan benda manis. Ada ulama' mengkiaskan kalau tak ada kurma, boleh ambil benda manis. Contoh mangga manis, contoh temikai manis, contoh temikai susu manis. Boleh. Ulama' mengkiaskan macam tu sampai tahap tu. Maksudnya digalakkan untuk kita mulakan dengan benda manis supaya enzim dalam badan kita stabil, gula dalam badan kita stabil. Tak adalah lepas berbuka puasa tiba-tiba dan angin dalam badan, apa, GERD, orang panggil GERD dan sebagainya. Tu antara cara-cara lah. Yang saya belajar kan, ulama kata buah-buah yang manis. Buah-buahan yang manis. Tapi saya tak pernah tanya pula kuih termasuk tak, sebab tak terfikir benda tu. Kalau saya tanya tu mungkin dia kata air manis termasuk, tak pastilah. Saya rasa boleh dikirakan tu tak, sebab dia punya tujuan dia benda manis lah. Boleh jadilah. Nanti saya confirm balik, saya tanya balik benda tu. Tapi yang setakat saya belajar, buah-buahan manis lah, diganti dengan buah-buahan manis. Baik, manakah terlebih dahulu, makan dahulu ataupun solat maghrib dahulu? Baik, ulama' berpandangan kalau makanan dah dihidang atas meja dan kita pun dah tengok, alamak ada petai yang masak sambal kan, favourite ni, kita kena makan dulu lah. Makan dulu. Tapi adakah salah kalau kita makan sikit kurma, lepas tu kita solat, lepas tu kita sambung balik makan? Pun tak salah. Dua-dua boleh. Tapi mana yang afdal? Yang afdalnya makan dululah. Makan dulu. Tapi kan masjid-masjid biasa kan makan kurma dulu, sebab nak bagi ruang kita makan panjang sikit. Lepas tu kita nak solat awal waktu, tak nak solat akhir-akhir waktu kan. Jadi dua-dua boleh, tapi yang lebih afdal apabila makanan telah dihidang atas meja, makan dulu barulah solat. Janganlah solat dah last 8.32 pun nak solat, lagi berapa minit nak azan isyak. Tak boleh dah macam tu. Baik, apakah hukum seseorang ni dia dengar radio? Okey, dia ni duduk dekat Kota Damansara. Dia buka radio Sabah. Lepas tu anak dia pun kata, Ibu, dah azan. Azan, dia pun makan. Tanpa tengok jam dan sebagainya. Adakah batal puasa dia dan perlu menggantikan puasa? Dia duduk Kota Damansara. Anak dia kata, ibu dah berbuka, dah azan. Sebenarnya dia terbuka radio Sabah. Sabah kan buka awal kan. Adakah batal puasa dia dan perlu menggantikan puasa? Kat sini hukum dia batal tau. Kena menggantikan puasa. Sebab apa? Sebab tu dia bagi tahu kat sini, ulama sepakat apabila masuk waktu berbuka perlu dipastikan terlebih dahulu. Kita yang kena pastikan, bukannya percaya dekat anak kita yang umur 10 tahun tu, ibu dah berbuka puasa, padahal pakcik sebelah yang azan. Ataupun dia dengar azan Zuhur, dia kata azan maghrib. Itu tak betul lah. Telefon punya azan. Jadi sebagai orang tu, ulama kata kita kena pastikan waktu berbuka. Tapi kalau salah, kita kena ganti balik puasa. Allah.
Sewajarnya kita perlu lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru berbuka puasa sebelum disahkan maksudnya maghrib. Orang tua punya kerja lah tu. Kalau orang tua pun percaya je kan, habislah. Bolehkah kita berbuka puasa dengan menggunakan rokok? Nabi kata buka puasa guna kurma, rutub. Lepas tu kalau tak ada rutub, kurma kering. Kalau tak ada kurma kering, air. Ni rare. Buka puasa isap rokok. Boleh tak? Boleh tak? Baik. Orang yang isap rokok tu, dia dah kira buka puasa lah. Dia kira terbuka lah puasa dia. Dia kira telah berbuka puasa lah. Tapi perbuatan menghisap rokok tu haram. Jadinya bila buat benda haram ni tak, apa orang cakap, tak adil lah, tidak beradab dengan Ramadan lah. Jadi bila berbuka puasa dengan rokok tu ada sesuatu perkara yang tidak menjaga adab dengan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita buka puasa dengan benda haram. Contoh sebagai contoh yang nak bagi semua orang nampak. Sebab rokok ni kita nampak macam ringan. Kita puasa dan kita ni memang, dah marah lah, kita ni memang orang cakap nafsu syahwat tu terlampau kuat kan. Buka puasa kita terus bermaksiat dengan pelacur. Samalah, haram, sama-sama haram kan. Rokok pun macam tu lah. Buka puasa dengan rokok, dia betul buka puasa, tapi buat perkara haram, dia tidak beradab dengan Ramadan. Bagaimana menentukan waktu berbuka ketika bermusafir? Contoh bermusafir. Kita bermusafir ke negara-negara, contoh Arab Saudi lah. Kita dekat Malaysia masih lagi belum berbuka puasa. Kita dekat Malaysia tengah malam, sampai di Arab Saudi, kita di Arab Saudi siang. Siang. Sampai di Malaysia, kalau ikutkan jam tu lebih kurang dalam tak sampai lagi waktu berbuka. Tapi kat Malaysia dah berbuka puasa dah. Kita kena ikut waktu Saudi ke kita kena ikut waktu Malaysia? Betul. Dia waktu berbuka ni di mana kita berada. Maksudnya kalau kita pergi mana-mana pun, kalau contoh atas flight kita lalu, contoh kita atas flight kita lalu India dah buka, kita dah buka puasa, boleh berbuka puasa. Sebab tu ada rukhsah kepada orang yang bermusafir ni boleh berbuka puasa. Rukhsah tu apa? Keringanan. Maksudnya kalau kita bermusafir lebih daripada 2 marhalah, kita boleh berbuka puasa. Baik, ada 2 pandangan ulama kat sini. Kalau kita bermusafir tapi kita punya perjalanan tu aman dan kita rasa macam takkan terkesan pun dengan puasa kita, boleh ke kita nak buka puasa waktu tu walaupun ada keringanan? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh dan tak boleh. Maksudnya kalau orang yang boleh tahan, dia kena tahan. Kalau orang yang tak tahan, dia boleh berbuka puasa. Tapi seafdalnya kalau perjalanan aman, tidak mengganggu puasa kita, seeloknya kita meneruskan berpuasa. Saya rasa setakat tu je kot. Nanti kita sambung lah lagi InsyaAllah. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup majlis itu? Oh, tak radus. Terlepas kan? Oh, fadilah mengaji tu. Oh, betul, terlepas lah, tak maaf. Barang siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah, maka untuknya satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Ini untuk bulan puasa lah. Seperti itu, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Satu huruf ni dibalas dengan 10 kali ganda. Orang yang mendengar Al-Quran akan mendapat pahala jika disertai dengan adab dan menghayati bacaan Al-Quran tersebut. Namun pahala orang yang mendengar Al-Quran tidak sama dengan orang yang membacanya. Orang yang baca pahala lebih, orang yang mendengar pahala kurang sikit. Orang yang baca Al-Quran mendapat pahala lebih dan besar, seperti hadis yang dinyatakan di atas. Hukum membaca Al-Quran tanpa menutup aurat. Bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa menutup aurat? Boleh kan?
Dia punya hukum tak ada adab lah. Dia bukannya kata tak boleh, tak ada adab. Tak ada adab dengan Al-Quran. Sebab kita nak mengelakkan daripada ada unsur penghinaan kepada Al-Quran. Tapi kalau contoh kita dalam keadaan darurat, tak ada baju dan pakaian, kita nak baca juga, so boleh lah. Dia harus. Hukum membaca Al-Quran adalah perlu menghadap kepada kiblat. Ulama berpandangan bahawa membaca Al-Quran menghadap kiblat adalah semulia-mula arah. Justru disunatkan menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Tapi saya nak bagi tahu sedikit pasal Al-Quran ni dalam bulan Ramadan. Sebenarnya apa yang Nabi ajar, galakkan kepada kita baca Al-Quran ni. Bukan kita baca Al-Quran semata-mata, yelah betul lah, baca Al-Quran, betulkan tajwid dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya Nabi nak suruh? Nabi nak suruh kita menghayati apa yang kita baca tu. Baca maksud lah. Janganlah baca saja tapi tak tahu maksud. Sebab Al-Quran ni panduan. Sepanjang bulan Ramadan ni baca Al-Quran, hayati maksud. Kalau kita pergi negara-negara Arab, kalau biasa pergi negara Arab, kita akan tengok orang Arab, dia baca Al-Quran macam baca buku biasa tau. Dia diam. Sebab dia nak menghayati maksud. Apa sebenarnya maksud Al-Quran tu. Itu sebenarnya anjuran Nabi. Nabi suruh kita menghayati maksud Al-Quran tu pada orang yang tidak faham lah. Tapi kalau kita nak perbetulkan bacaan kita masa kita tengah buat halaqah, tadarus, membetulkan tajwid kita, boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi, apa yang Nabi suruh sebenarnya menghayati maksud Al-Quran. Kalau kita nak mula daripada Al-Fatihah. Apa maksud Al-Fatihah? Baca, habiskan maksud 30 juzuk Al-Quran itu sepanjang bulan Ramadan. Sebab Al-Quran ini adalah panduan. Bukannya kita membaca dengan bertaranum, dengan sedap dan sebagainya, dapat pahala. Nabi beritahu alif dapat 10 kali ganda, lam dapat 10, mim dapat 10, dapat pahala. Tapi sebenar tujuan dia untuk kita menghayati tadabbur Al-Quran tersebut, bukan baca semata-mata. Sebab Al-Quran ni panduan hidup kita. Bukan untuk kita baca semata-mata bila ada orang kena rasuk baca Al-Quran. Bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Wallahu alam. Itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk daripada diri saya sendiri. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu Mama bila lagi boleh berkuliah. InsyaAllah saya dah okey sikit ni. Nanti saya akan bagi tahu maklum balik lah, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wal walidina min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr.